Malaysia dah ada satu pelan tindakan baru untuk pendidikan negara bagi dekad yang akan datang. Jadi, jom kita sama-sama selami rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035 ni dan kita tengok macam mana ia dirancang untuk membentuk generasi masa depan kita. Tapi kan, persoalan utamanya mudah je. Adakah cara kita ajar anak-anak kita hari ni masih relevan untuk dunia esok? Cuba fikir, dunia sekarang ni laju betul berubah. Ada AI, ekonomi pun tak menentu, belum lagi cabaran-cabaran baru yang kita tak jangka. Jadi macam mana kita nak sediakan mereka untuk satu masa depan yang kita sendiri pun tak nampak dengan jelas? Okey, sebelum kita berangan pasal masa depan, penting untuk kita berpijak di bumi yang nyata. Kita kena jujur tengok kat mana kedudukan kita sekarang. Jadi, jom kita mulakan dengan semak dulu kad laporan sistem pendidikan kita setakat ini. Mula-mula sekali, kita imbas kembali plan yang sebelum ni, iaitu Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Apa yang dah berjaya? Dan kat mana pula ruang-ruang penambahbaikan yang mendorong lahirnya plan baharu ni? Kita kena adil, plan yang lama ni ada banyak kejayaannya. Benda paling besar yang ia berjaya buat ialah membuka pintu pendidikan seluas-luasnya. Hampir semua kanak-kanak di Malaysia dapat peluang untuk ke sekolah, tak kiralah mereka duduk kat bandar atau luar bandar. Asas ni memang sangat-sangat penting. Jadi, inilah dia, pencapaian kita secara kasar. Kalau tengok bahagian akses, hampir sempurna. Perpaduan pun nampak kukuh. Tapi, cuba tengok barisan kualiti tu. Kat sinilah kita nampak ada satu jurang yang ketara. Cita-cita kita nak jadi antara yang terbaik di dunia dari segi akademik tu nampaknya masih belum tercapai. Dan jurang kualiti ni bukan sembang kosong tau. Data PISA 2022, ia ni macam satu ujian standard peringkat antarabangsa menunjukkan yang pelajar kita masih ketinggalan berbanding purata negara-negara maju, terutamanya dalam subjek teras macam bacaan, matematik dan sains. Ini dah macam satu wake-up call yang jelas yang kita kena buat sesuatu kalau nak bersaing di peringkat global. Isu kita bukan setakat skor ujian je. Kita juga nampak enrolment untuk bidang-bidang kritikal macam STEM dan latihan kemahiran TV EVIT masih di bawah sasaran. Tambah lagi, kemudahan untuk murid berkeperluan khas pun masih banyak yang perlu diperbaiki. Jadi, nampak tak? Kita dah berjaya bawa anak-anak ke sekolah. Bagus, tapi kerja kita belum selesai. Sekarang, cabarannya ialah nak pastikan pendidikan yang mereka dapat tu betul-betul berkualiti. Jadi, dengan semua cabaran ni, apa jawapannya? Plan RPM 2026-2035 ni tampil dengan satu matlamat yang sangat besar yang melangkaui sekadar grade A dalam peperiksaan. Matlamatnya adalah untuk melahirkan insan sejahtera. Apa benda insan sejahtera ni? Senang cerita, ia bukan lagi tentang melahirkan robot peperiksaan. Falsafahnya adalah untuk membentuk seorang individu yang seimbang, otaknya cerdas, rohaninya mantap, emosinya stabil dan fizikalnya sihat. Inilah matlamat akhir kita. Satu anjakan besar daripada obsesi terhadap grade kepada pembangunan manusia secara menyeluruh. Dan visi besar ni takkan jadi kenyataan kalau setakat atas kertas di peringkat kementerian je. Realitinya, magic tu berlaku dalam bilik darjah melalui guru-guru kita. Mereka lah yang akan menterjemahkan dasar ni menjadi realiti yang bukan sekadar mengajar subjek, tapi betul-betul membentuk dan memupuk setiap pelajar. Mereka lah wira sebenar di sebalik semua ni. Jadi, macam mana rupa seorang insan sejahtera ni? Ia ada 5 ciri utama. Pertama, beradab. Pandai itu satu hal, tapi jadi orang baik itu lagi penting. Kedua, berilmu. Mampu fikir sendiri, bukan setakat hafal. Ketiga, berkemahiran. Sedia untuk dunia pekerjaan. Keempat, berdaya tahan. Yang ni penting, tak mudah koyak, jatuh bangun balik. Dan akhir sekali, berkeyakinan. Berani mencuba dan bertanggungjawab. Okey, visi insan sejahtera ni memang hebat. Tapi, macam mana kita nak capai? Di sinilah datangnya 5 teras transformasi. Anggap je ni macam 5 tiang seri yang akan menyokong seluruh rumah pendidikan kita untuk dekad yang akan datang. Inilah dia 5 tiang tu. Nombor 1, kualiti. Kita nak lonjakkan prestasi akademik. Nombor 2, akses dan equity. Nak pastikan tak ada sesiapa pun yang tertinggal. Ketiga, sumber. Supaya setiap sekolah ada kemudahan yang cukup. Keempat, keluasan. Bagi ruang untuk sekolah dan guru jadi lebih kreatif. Dan yang terakhir, kemampanan. Supaya sistem kita ni kalis masa depan. Ini menunjukkan satu anjakan pemikiran yang sangat besar tau. Kalau dulu kita fokus untuk bawa murid masuk sekolah, sekarang fokusnya lebih kepada apa yang berlaku dalam sekolah. Daripada sistem satu saiz untuk semua, kita bergerak ke arah yang lebih fleksibel. Dan ada satu teras baharu yang ditambah, kemampanan, yang memaksa kita berfikir untuk jangka masa panjang.
Okey, kita dah cakap pasal dasar, strategi dan macam-macam lagi. Tapi soalan paling penting, apa kesannya kepada kita semua? Macam mana pelan ini akan rasa berbeza dalam bilik darjah untuk anak-anak kita, guru-guru dan juga kita sebagai ibu bapa? Maksudnya, kita akan mula nampak kurikulum yang lebih fleksibel yang bagi ruang untuk pelajar teroka minat mereka, guru-guru akan dapat lebih banyak sokongan dan autonomi, dan yang paling penting, tumpuan akan beralih daripada sekadar menghafal fakta kepada membina kemahiran hidup yang sebenar. Macam mana nak jadi berdaya tahan, berfikir secara kritis dan menyelesaikan masalah. Inilah skill yang betul-betul diperlukan di luar sana. Kalau nak rumuskan keseluruhan pelan ni dalam satu ayat yang padu, inilah dia. Merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia macam satu seruan yang mengingatkan kita semua yang dalam pendidikan ni, kita kena maju sama-sama. Kejayaan seorang pelajar tu adalah kejayaan untuk seluruh negara. Akhir kata, matlamat plan ini sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar untuk 10 tahun akan datang. Ia adalah tentang membina satu legasi pendidikan yang baharu. Legasi yang akan memastikan setiap rakyat Malaysia bersedia dan berkeupayaan mencorakkan masa hadapan negara. Perasan tak perkataan mencorakkan? Bukan lagi sekadar bersedia untuk masa depan, tapi kita yang menjadi arkitek untuk membentuk masa depan itu sendiri. Satu janji yang penuh harapan untuk kita semua.